Saya Aminuddin bin Omar, Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Kubang Pasu, yang mengetuai 4 orang rakan saya daripada perwakilan daripada UMNO bahagian Kubang Pasu yang menghadiri mesyuarat perwakilan UMNO bahagian pada 9 hari bulan yang lalu, yang telah membuat aduan berkenaan dengan salah laku politik wang dan penekanan terhadap pegawai kerajaan, yang telah kami ajukan aduan kami kepada pihak lembaga disiplin UMNO pusat. Aduan kami buat pada 29 hari bulan 9 yang lalu, dan telah kami serahkan kepada Jeneral Husaini, Datuk Jeneral Husaini, yang Setiausaha Kerja UMNO Malaysia, yang merangkap setiausaha kepada lembaga disiplin parti. Pada tarikh tersebut, kami telah berjumpa dengan Datuk Jeneral Husaini ini dan telah menyerahkan aduan itu. Dan selepas itu pada 13 hari bulan Oktober, kami telah dipanggil oleh Lembaga Kesihatan Parti yang diketuai oleh Datuk Abu Zahar Ujang, dan kami telah disoal siasat berkenaan dengan aduan yang telah kami laporkan. Dan hasil siasatan itu sampai ke hari ini, hari ini dah 9 hari bulan 11, belum lagi kami mendapat keputusan sama ada siasatan ini hendak diteruskan ataupun tidak. Kami selaku pengadu, saya mewakili 4 orang sahabat-sahabat saya, ingin bertanya kepada pihak lembaga disiplin parti sama ada aduan kami ini statusnya bagaimana, memandangkan Perhimpunan Agung UMNO Malaysia akan berlangsung pada yang akan bermula pada 13 hari bulan November ini, dan sekiranya status bahagian Kubang Pasu ini tidak mendapat kedudukan yang sewajarnya, iaitu sekiranya ada bukti yang disiasat oleh pihak lembaga disiplin UMNO ini mengatakan bahawa berlakunya rasuah politik di Kubang Pasu pada pemilihan hari itu, bagaimana status kedudukan perwakilan UMNO bahagian Kubang Pasu di Perhimpunan Agung UMNO Pusat yang akan berlangsung pada 13 hari bulan hingga 17 hari bulan November ini. Jadi inilah saya mewakili rakan-rakan yang buat pengaduan, ingin bertanya kepada pihak pengurusan, pihak lembaga disiplin parti, status kedudukan perwakilan UMNO di bahagian Kubang Pasu. Sekiranya berlaku dinyatakan ada tentang aduan kami ini benar, bagaimana status, dan ini akan mengakibatkan seperti sejarah tahun 1987 yang mana UMNO diharamkan. Dan sekiranya pihak lembaga disiplin parti membuat perkara ini seperti endah tak endah, tidak ada proaktif atau komitmen yang begitu kuat, saya khawatir sekiranya perwakilan UMNO bahagian Kubang Pasu menghadiri mesyuarat tersebut akan menjejaskan Perhimpunan Agung Malaysia itu sendiri.